Assalamualaikum. Sekarang kita boleh masang tali ya. Tanda 2 inci di bahagian tepi. Kemudian kita letaklah tali di tepi yang kita tanda 2 inci. Tali untuk menentukan jarak tali. Ukuran keseluruhan kain saya bahagi dengan 10 ya. Ikut berapa keping yang kita nak letak tali. Kita dapatlah jarak antara satu tali dengan tali yang lain ya. Jahit lekatkan dulu. Kemudian nanti kita akan letak pelapik di bahagian bawah. Untuk menutup bahagian hujung tali. Kemudian akan jadi seperti inilah. Setelah siap jahit akan jadi seperti ini. Kita akan lekatkan velcro di tali ini ya.